Dulu kita review Vapor Bee. Hari ni ada produk baru, Not Bad. Harganya 129. Speaker dia besar, bukan bateri. Dia pakai power cord dekat belakang. Masih speaker Bluetooth, tapi dia punya driver dia besar, 2.5 inci. Apa yang menarik tentang Vapor Bee dulu ialah dia ada function stereo. Anda boleh connectkan speaker 1 kepada speaker 2, jadi dia boleh outputkan bunyi stereo. Not Bad ni dia ada function multi speaker. Maknanya telefon connect ke sini, speaker nombor 2 connect ke sini, speaker nombor 3 connect ke sini. So jadi party yang besar. So cara dia ialah kita switch on speaker ni, keluar lampu, lepas tu butang volume tekan 1.5 saat ke atas. Ok, belah sini pula benda yang sama, tekan speaker volume sampai 1.5 saat, sampai dia berkelip. Ok, jadi semua speaker ni mainkan lagu yang sama. Nampak? Tapi harga dia keras kat 129. Dia punya bass dia agak kuat. Bass dia boleh terasa lah gegar dia. Jauh lagi bagus daripada yang ni. So dia punya build quality dia plastik lah badan dia, tapi berat. Yang bermakna dia punya speaker dia memang besar lah. Tengok, tebal. Pada depan macam ni ada 2 butang. Ini Spotify tab, ni butang kawal volume. Belakang ni button Bluetooth dengan power 240 240 volt AC.